Duit minyak tu memang mengalir macam sungai, tapi sungai tu cuma lalu kat istana orang-orang atasan je. Rakyat biasa dapat tempias sikit-sikit je. Jadi, wujudlah dua Venezuela. Satu yang kaya raya dan ada kaitan dengan kuasa luar, dan satu lagi yang terus miskin dan rasa tersisih. Data ni memang tunjukkan realiti yang pahit. Cuba kita tengok lajur indeks Gini yang paling kanan tu. Senang cerita, lagi tinggi nombor tu, lagi besarlah jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Tengok tahun 1995 misalnya. 10% orang paling kaya pegang lebih 35% kekayaan. Tapi 20% yang paling miskin, kongsi tak sampai 5% pun. Nampak tak jurang tu? Jauh sangat bezanya. Okey, carta ni memang ada tunjuk sikit penambahbaikan menjelang tahun 2006. Tapi jangan salah faham, jurang tu masih ada dan besar pula tu. Dan rasa tak puas hati yang dah lama terpendam inilah yang akhirnya buka jalan untuk seorang tokoh baru yang datang dengan janji revolusi.